Hati merupakan organ dalaman terbesar dalam tubuh manusia dan bertanggungjawab terhadap pelbagai fungsi penting. Fungsi-fungsi ini termasuk menapis bahan berbahaya daripada darah, mengawal metabolisme, mensintesis protein, menyimpan vitamin dan zat besi, serta merembeskan hempedu. Pada masa yang sama, hati juga merupakan organ penting yang mudah mengalami kerosakan akibat virus, toksin, dan faktor-faktor berbahaya yang lain. Penyalahgunaan ubat-ubatan dalam jangka panjang, pengambilan alkohol secara berlebihan, jangkitan virus, atau keadaan emosi negatif yang berpanjangan, semuanya boleh menyebabkan kerosakan hati yang tidak dapat dipulihkan. Kajian semasa mendapati bahawa kekurangan vitamin D mempunyai kaitan dengan pelbagai bentuk hepatitis. Jangkitan virus hepatitis boleh menyebabkan hepatitis kronik, sirosis hati, malah meningkatkan risiko kanser hati. Oleh itu, mengekalkan paras vitamin D yang mencukupi mungkin dapat membantu menyokong pengurusan kesihatan pesakit yang menghidap penyakit hati kronik. Kajian menunjukkan bahawa metadikol mungkin berinteraksi dengan reseptor vitamin D, membantu mengawal fungsi sistem imun, mengurangkan tindak balas keradangan, serta memberikan kesan perlindungan terhadap fibrosis hati. Metadikol juga mungkin membantu mengawal faktor-faktor yang berkaitan dengan fibrosis hati serta menyokong kesihatan sel hati dan sel endotelium sinusoid hati, sekaligus membantu mengekalkan fungsi hati yang normal. Selain itu, metadikol mungkin membantu mengekalkan paras normal enzim hati, ALT, AST, ALP dan GGT, menyokong kesihatan hati, serta membantu mengurangkan risiko kemerosotan lanjut penyakit hati kronik. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.